Happy trading guys, jumpa lagi kita pada video kali ini. Video kali ini kita akan menerangkan tentang silap lukis line, iaitu salah satu punca kenapa trader rugi. Okey, untuk video kali ini kita akan berkongsi supaya kita dapat improvekan kita punya trading. Okey, dalam trading FCPO, kita dibekalkan dengan tools bar yang disediakan. Tak kisahlah platform apa pun yang kita guna. Biasanya dia akan bekalkan dengan trend line dan juga horizontal line. Jadi untuk topik kali ini, kita akan kupas dengan lebih dalam kenapa kita perlu minimizekan, kurangkan line-line yang kita perlu gunakan supaya kita punya charta tu nampak lebih jelas dan lebih menarik. Jadi senang kita nak menjangkakan ke mana price akan pergi. Ini disebabkan oleh biasanya trader baru akan menandakan carta FCPO ni mengikut apa yang mereka faham ataupun apa yang mereka nampak. Okey, jadi contohnya di sini, biasanya kita akan tandakan line ni pada time frame M30 untuk membantu kita nak kenal pasti trend sebagai contohnya. Okey, so saya nak kupas berkenaan dengan bahagian yang belakang sikit. Maksudnya di bahagian terdahulu untuk kita nak tunjukkan contoh kenapa kita dilarang sama sekali menggunakan terlalu banyak line. Okey, video ni adalah kesinambungan kepada video pengenalan trend yang lalu. Okey, so kita tengok di sini. Sebagai contohnya, apabila kita bermulaan trend ni, kita akan tandakan dengan kata trend line lah. Okay, so kita akan tandakan dengan trend line. Normally, trend line yang kita akan tanda tu dia mengikut kepada subject tu, harga yang terakhir yang kita dapat lihat. Jadi bila di sini kita tandakan dia mengikut kepada poin-poin yang kita nampak ni. So di sini kita akan pada permulaannya kita akan nampak seperti dia synchronize lah. Maksudnya dia bergerak dengan baik. So biasanya ada juga trader yang akan menggunakan line trend horizontal line pada bahagian base-base yang dapat dilihat sekarang. Contohnya dekat sini dia tandakan line untuk horizontal bagi menandakan point yang breakout, iaitu point A contohnya di sini. Okey, so bila ditanda macam ni, okay, dia akan dapat daripada lowest kepada higher high yang baru, kemudian dia akan tandakan kepada higher low, dan the last one dia akan tandakan mengikut higher high yang terbentuk lah, maksudnya yang dia dapat lihat dekat skrin. Okey, so di bahagian ni biasanya ini adalah comments biasa yang kita lakukan untuk kita nak tentukan perubahan trend yang awal. Jadi untuk buat confirmation kepada perubahan trend ini, barulah kita akan tarik satu lagi trend line dan kita akan hubungkan dengan point A di mana breakout ni telah pun berlaku. Okey. So jangan lupa untuk label dulu di bahagian point ni supaya kita dapat realize lah trend terbaru kita sebelum kita menjalankan mengambil keputusan untuk masuk trading. Maksudnya nak ambil position lah kan. Okey. So bila kita dah label, bila kita dah label kat sini, kita akan dapat lihat the new structure telah pun terbentuk dan barulah kita boleh letakkan trend line. Okey, untuk mengelakkan benda ni menjadi keliru, okey, tak digalakkan sama sekali trader letak di bahagian point di bahagian bawah ni ataupun memanjangkan di sini. Kenapa? Bila kita bergerak memanjangkan bahagian trend ni, kita akan lihat dia punya breakout area di sini. Sedangkan breakout area yang berlaku sekarang ni bukanlah satu breakout yang menunjukkan perubahan trend. Okey, so dekat bahagian ni biasanya apabila kesilapan dia, trader tu dah masuk line channel macam ni, trend line macam ni, dia akan tambah lagi satu lagi line baru di bahagian bawah ini, seolah-olah membayangkan yang trend akan turun ke bawah. Okey, ini kesilapan yang normal berlaku pada trader baru. Okey, jangan letak terlalu banyak line. Contohnya, setiap titik ni pun nak letak horizontal line. Kat sini pun nak letak horizontal line. Kat sini pun nak letak horizontal line. Okey, so bila kita terlalu meletakkan horizontal line terlalu banyak macam ni, kita akan tend to predict
our direction yang menyatakan bahawa trend ini akan turun sampai contoh 4135 atau 4115. Ini yang dikatakan tak digalakkan sama sekali untuk kita letak terlalu banyak horizontal line. Contoh dia nak letak horizontal line banyak kan? Tak boleh. Okey, itu satu perkara. Jadi kita kena removekan horizontal line tadi dan kita kena tahu apa bila yang kita perlu letakkan horizontal line. Okey. So boleh rujuk video yang sebelum ni berkenaan dengan horizontal line. Okey. And then ada lagi satu kriteria trader yang biasanya akan letakkan juga trend line di bahagian highest. Highest ni untuk menunjukkan bahawa breakout akan berlaku dengan jayanya. Maksudnya contoh kat sini lah. Ada juga yang letak kat sini. So bila dia nampak breakout kat sini, dia tend to akan buat orang kata full margin ataupun more lot from usual trade dia naik. So dia bayangkan trend akan terus orang kata naik dengan drastik apabila breakout trend line dekat highest punya structure lah. Okey, ni pun salah satu penyebab kenapa kita akan rugi dalam trading. Jadi kita kena remove benda ni. Ingat, dia tak boleh letak macam ni. Ataupun ada juga yang sendirinya letak juga dekat bahagian atas ni pula. Macam tu. Seolah-olah dia nak buat garisan channel yang membayangkan bahawa okey, trend akan beraksi mengikut garisan trend line. Okey, perkongsian ni sebenarnya simple. Tapi apabila kita memahami benda tu dengan mendalam, kita boleh reset balik our trading. Jadi daripada situ kita akan improve kita punya technical analysis itu menjadi lebih mudah dan lebih baik berbanding sebelum ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Apa yang perlu kita buat? Okey. Untuk trend line boleh rujuk video yang sebelum ni. Untuk bahagian ni saya nak tekankan bahawa tak perlulah kita nak letakkan terlalu banyak line. Contoh macam ni. Okey, nak letak kat sini. Seolah-olah akan ada breakout dekat this area yang mana point ni dah touch. Contohlah kan. Ni antara salah satu trader-trader yang baru lakukan. Dia macam ni. Letak kat sini. Sebab kita akan letak price kita tu bukan pada trend line kita tu bukan pada harga sebenarnya. Kita letak pada direction. Itu yang kita kena perbetulkan dalam trading. Barulah kita duduk selari dengan kata pergerakan yang tepat. Contoh kat sini, dia letak lagi kat sini. Dia nampak tak breakout kan, dia letak pula kat sini. Itu menyebabkan dia pun dah assume yang akan berlakunya breakout. Contohlah, ni saya tunjuk ni contoh kesalahan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh trader. Contoh kat sini pula. Bila dia letakkan lowest ni sebagai satu horizontal line ni sebagai satu point line, so dia akan beranggapan bahawa contoh di sini dia akan beranggapan bahawa trend akan naik sampai ke mana? Sampai ke sini. Ni biasanya yang berlaku. Sedangkan bila kita lihat pada bahagian ni, trend dah mula turun. Jadi jangan sekali-kali letak line tu pada point-point yang kita lihat dalam skrin. Letak biar dia floating. Floating ni maksudnya never touch any shadow ataupun peak lah. Kalau tak macam tu, mungkin kita akan tracking, kita akan akan melakukan kesilapan dalam analisis. Contoh letak macam ni. So bila kita letak macam ni pun akan menyebabkan kita tersilap lagi. Tersilap apa? Tersilap yang menunjukkan bahawa contohlah at this point lah, dia akan nampak yang bila price dah mula breakout kat sini, dia akan mula assume apa tu? Dia akan assume market akan bergerak naik contohnya. Don't predict kita punya direction tu terlalu awal. Contoh dia predict okey akan naik breakout ke atas. Sebab apa? Sebab dia terlalu banyak line dia letakkan dalam chart ni. Contoh kat sini pun dia letak kan. Dia kata okey this one akan reject untuk point sini. Akan reject kat point sini. Sini pun dah menunjukkan breakout contohlah. Jadi ni antara penyebab-penyebab yang kita kata akan menyebabkan kita dalam spot rugi. Okey. So macam mana kita nak
Dah sampai ke peringkat akhir. Macam mana kita nak simplifykan kita punya carta? Okey, untuk simplifykan kita punya carta, kita kena remove dulu every single line yang kita dah tanda tadi. Okey, permulaan dia, saya suka ambil daripada belakang untuk memudahkan kita punya gambaran yang tuan-tuan akan lihat nanti. Okey, contohnya kat sini. Ni kesinambungan dia. Untuk point A, B, C, D, kalau kita tengok kat sini, dia tak salah tau, letak je satu A. Maksudnya A ni kena ingat tau, dekat permulaan point sini, dekat permulaan kat sini, dia bukannya point mula. Ini adalah origin of trend. Kena tahu origin of trend. Ramai trader dia tak tahu origin of trend. Origin of trend ni adalah satu benda yang permulaan atau untuk satu trend yang baru. Okey. Jadi origin of trend ni tak perlu label. Kita labelkan di bahagian A dulu. A ni menunjukkan new trend, new highest lah. New highest yang kita akan gunakan. Okey, so belum lagi membuat keputusan. Belum lagi dia membuat keputusan. Okey, so yang kedua dia akan letakkan di bahagian lower kat sini lah. Okey, contoh lower kat sini. Okey, kat sini kita akan letakkan labelkan dia sebagai B. Kita labelkan sebagai B. Okey, B. Kemudian right. So kita akan tengok next direction. Next direction kat mana? Dekat sini. Iaitu C. Okey. So jangan terburu-buru dalam menjalankan aktiviti trading. Sebab apa? Contohlah kita tak masuk kat sini. Okay, kita remove kita punya line ni. Okey, contohlah kita beranggapan bahawa trend ni akan bereaksi dekat kawasan sini. Ada setengah trader menggunakan teknik engulfing untuk melakukan trading mengikut trend lah contohnya. So bila dia berlaku kat sini, sometime akan berlakunya pergerakan begini. Contoh. Okey, akan berlaku pergerakan begini. Contoh kita remove dulu. Okey, kita remove dulu. Okey, contohlah kita tak dapat identify dia adalah origin of trend. Kita beranggapan bahawa this one adalah origin of trend. Contoh. Okey, so contoh ini adalah origin of trend. Sedangkan dia bukan origin of trend. Origin of trend adalah berada di bahagian belakang sini. Ni this one adalah origin of trend untuk apa yang kita nampak dalam screen. So katakanlah dia nampak ini sebagai origin of trend. Dia akan tandakan macam mana tahu? Dia akan tandakan structure untuk A, B dan C. Okay, so dia akan tanda macam tu. Then dia akan tandakan apa lagi? Dia akan tandakan horizontal line untuk mewakili sebagai breakout area. Dan apa yang berlaku pada trend tersebut? Kalau kita lihat dekat sini. Harga bereaksi sementara sahaja pada horizontal line, naik sementara dan kemudian sambung turun. Nampak tak? Ini antara kelemahan ataupun kesilapan yang trader biasanya baru lakukan. Okay, jadi kena jelas. Untuk origin of trend mestilah tempat yang terakhir lah. Kita dapat lihat. Dan jangan letakkan horizontal line untuk menandakan breakout. Jangan. Horizontal line ni kena ingat. Dia bukan guna letak untuk tengok breakout ataupun zone apa semua. Dia adalah untuk menentukan, orang kata just nak tanda harga untuk entry, SL, take profit tu boleh lah. Okay, so kita letakkan C dekat bahagian ni. Okay, so bila kita letakkan C dekat bahagian sini, contohnya dia tarik kat bahagian A. Okay, kemudian dia tarik dekat bahagian B. Okay, B. Dan kemudian dia letakkan bahagian C. Okay, this one barulah lengkap structure untuk kita nak lihat trend. Okay, kita baru letak trend line. So trend line pun jangan letak dekat point ni. Letak je dia biar floating. Maksudnya biar floating macam ni ke. Tak kisahlah, letak je. Letak macam ni pun boleh. Dia tak kisah. Jangan letak dekat point. Maksud saya jangan letak dekat point. Okay, as long as tak letak dekat point, okey lah. Okay, contoh saya nak letak macam ni. Okay, so kita letak macam ni. Okay, so once kita dah letak trend line untuk trend baru tu, nak confirmkan bahawa trend baru telah terbentuk, barulah kita letak untuk new trend yang lama. Trend yang lama ni maksudnya penentuan untuk breakout. Okay. So bila kita dah dapat macam ni, barulah kita boleh identify operation apa yang kita nak ambil. Contohnya nak long sebagai contohnya. Okay. Just kita fokus lah. Fokus kepada candle biru sahaja. Jangan masuk candle merah. Sebab apa macam tu? Contoh bila kita akan go to time frame yang rendah. Contoh dekat sini lah. Kita pergi ke time frame yang rendah. Kita akan dapat lihat bahawa dia punya trend ni, okay, trend yang kita tanda tadi ni akan bereaksi each ada, maksudnya tak payah pula nanti bila dah letak macam ni, dekat time frame kecil pun nak letak
nak letak lagi trend. Tak perlu. Dekat time frame kecil kita just tunggu dia punya harga bereaksi lah. Contohnya origin of trend kita dah dapat dah buy kan. Contoh kita dah dapat dah kita punya focus on long. So bila fokus on long, next target, next position ataupun next step yang kita perlu lakukan mungkin kita boleh gunakan sebagai supply and demand. Supply and demand macam mana tu? Supply and demand iaitu menandakan highest dan lowest yang terbentuk pada time frame M3 contohnya ataupun M2 contohnya. Okey, itu antara method lah boleh digunakan lah, ataupun kita boleh gunakan method yang satu lagi iaitu menggunakan Fibo retracement. Okey, Fibo retracement. Untuk method yang saya gunakan, biasanya saya akan menggunakan breakout teknik. Breakout teknik ni adalah lebih baik kepada diri saya sendiri sebab dia punya volume yang beraksi dengan harga tadi adalah di tahap yang maksimum. Biasanya volume tu di tahap yang lebih kuat bila berlakunya sesuatu breakout. Okey, untuk mendapatkan orang kata nak tahu teknik yang lebih lengkap, lebih mendalam, boleh subscribe dulu kita punya YouTube channel ni dan juga jangan lupa tekan like di bahagian akhir tontonan tuan-tuan sebab nanti bila ada video baru, tuan-tuan nak catch up balik untuk new video yang tuan-tuan belum tonton, tuan-tuan dah tahu dah, oh video ni dah like. So bila dah like tu maksudnya dah tonton lah. Okey, jangan like sebelum tonton. Tonton dulu, kemudian like. Okey, kalau belum subscribe, sila subscribe. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi semoga tuan-tuan memperolehi manfaat yang saya berkongsikan. Okey. Jadi sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.